Bayangkan ini, melihat bentuk dunia tanpa satelit. Ini bukan peta moden. Lebih 600 tahun lalu, ia sudah dilukis. Di Korea semasa dinasti Joseon, dipanggil peta Kang Nido. Lebih mengejutkan, ia menggambarkan Asia, Afrika dan Eropah dengan perincian yang sangat luas untuk zamannya. Walaupun belum sempurna, bentuk benua sudah dapat dikenali. Ini bukan sekadar lukisan, ini hasil gabungan ilmu dari pelbagai tamadun, termasuk China dan dunia Islam. Pada zaman itu, perjalanan jauh sangat berisiko. Namun mereka tetap mengumpul maklumat dunia dan menyusunnya menjadi satu peta besar. Ini menunjukkan satu perkara penting. Manusia purba sudah cuba memahami dunia secara global. Dan yang paling menarik, sebahagian peta ini masih wujud hingga hari ini. Soalan mudah. Apakah nama peta dunia purba dari Korea ini? Komen jawapan anda. Follow untuk fakta menarik setiap hari.